Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana diberikan kurnia dapat kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini atas satu taklif yang diserahkan kepada saya oleh pengurusan oleh imam yang minta untuk saya hadir, dan saya dah ubah jadual saya. Ikut malam ni saya di Pamutak di masjid Al-Ridwan Pamutak. Saya dah ubah tarikh tu, dan saya dah pun ubah juga kuliah di Burda. Saya dah batalkan kuliah saya malam Khamis di Burda untuk mengisi tempat yang saya telah tolak dekat sini. Ditolak sana sebab saya nak masukkan dekat sini, yang tak dapat nak pergi jauh. Baik. Apapun insya-Allah saya diberikan taklif untuk bincangkan berkenaan dengan tentang wasiat yang berpandukan kitab ataupun buku fiqh mazhab Syafi'i ataupun buku manhaji yang insya-Allah kalau kita tengok fiqh manhaji ini, kalau cetakan yang ni lah, cetakan ni ada lebih kurang 8 jilid. Dia berada di jilid yang kelima pada muka surat 967, iaitu perbincangan tajuk yang ke-20, bab yang ke-20 berkenaan dengan wasiat. InsyaAllah kita akan cuba menelusuri membincangkan mukadimah tentang wasiat. Kemudian kita akan bincangkan pada kuliah-kuliah akan datang tentang permasalahan yang berkaitan dengan wasiat, insyaAllah. Baik. Pengarang kita di dalam kitab dia menjelaskan tentang ta'rif wasiat. Wasiat yang disebut dalam bahasa Arab bermakna menghubung dan menyampaikan. Itu asal makna wasiat. Dan wasiat pada syarah adalah pemberian yang kita berikan ataupun yang telah pun kita pesan, di mana ianya perlu dilaksanakan selepas kematian. Apa-apa pun sahaja yang tuan-tuan nak buat urusan yang tuan-tuan sertakan selepas mati, itu namanya wasiat. Sebagai contoh, tuan-tuan nak wakafkan tanah selepas mati saya, contohnya seperti itu.
itu dinamakan wasiat. Ataupun tuan-tuan nak hadiahkan apa-apa pemberian kepada anak-anak atau siapa pun umpamanya mereka yang tidak dapat harta, kita pesan beri selepas mati, itu adalah wasiat. Wasiat ni bukanlah suatu akad yang lazim. Apa dia akad lazim? Dalam kitab fiqh ni tuan-tuan, dalam ilmu syarak kita ni ada kontrak yang tak boleh kita ongkai, yang tak boleh kita batalkan. Seperti kontrak akad jual beli. Kalau kita jual, lepas tu kita nak beli balik, itu tak boleh. Sebab akad jual beli ni dia akad yang kekal, dia tak boleh kita nak berhenti sekejap-sekejap. Nak jual lepas tu tak jadi jual pula. Dah jual lah ke orang, lepas tu pergi balik tak jadi jual. Ini tidak boleh dilakukan. Baik, itu di antaranya kontrak yang tidak boleh kita batalkan. Dan banyak kontrak-kontrak yang kita boleh batalkan, akad yang kita boleh batalkan. Seperti akad wakalah. Kita wakilkan satu individu, kemudian kita menarik semula keizinan sebagai wakil kita, itu dibenarkan, itu dibolehkan. Begitu juga akad, contohnya seperti wasiat yang telah kita buat. Wasiat yang kita boleh buat, kita boleh ubah bila-bila masa sebelum kita mati. Ada 2-3 isu kita ni, kami di Pulau Pinang, kita di Pulau Pinang ni, ada 2-3 isu yang mereka wasiat selepas mati. Dia kira wakaf. Ada satu isu tu saya tak sebut di mana. Dia wakafkan sebidang tanah kepada masjid, dikaitkan dengan selepas mati. Apa yang mendukacitakan, pihak masjid bila dengar kata dia dah wakaf selepas mati, lalu pihak masjid mengambil tugas untuk mentadbir tanah tersebut dan tidak diberikan apa-apa lagi, umpamanya apa-apa lagi manfaat, apa-apa keuntungan daripada tanah tersebut. Hingga beliau datang ke jawatan mufti, mohon dipatuakan. Dia bawa lawyer sekali. Dia bawa lawyer. Dia kata, saya wasiat saya wakaf lepas mati, tapi pihak masjid dah ambil dan nanti kontraktor untuk bangunkan tanah. Ini pernah berlaku tuan-tuan, kita di Pulau Pinang. Tak kisahlah kat mana pun, tapi kena faham apa dia wasiat. Wasiat ni hendaklah kita laksanakan selepas dia mati. Karena sebelum dia mati tak boleh kita laksana, sebab itu wasiat. Wasiat ni maknanya apa-apa sahaja yang dipesan di mana pelaksanaannya dilakukan selepas mati. Okay? Itu sebagai contoh. Walaupun biasanya wasiat ini digunakan sebagai satu sumbangan, bukanlah wasiat itu hanya sumbangan saja. Bahkan sebahagian ulama menjelaskan wajib kita berwasiat jika kita ada hutang. Contohnya kita ambil wajib wasiat kepada anak untuk bayarkan hutang kita kepada individu-individu tertentu, pesan kepada dia, kena tak lagi ni lepas saya mati, kalau dah puak mati dalam masa puak tak dapat bayar lagi hutang, hampa kena bayar hutang. Ini yang dikatakan dia antara wasiat yang wajib, wasiat yang diwajibkan. Baik, itu juga dipanggil sebagai wasiat. Itu dikira sebagai hukumnya adalah wajib. Baik.
Ada juga wasiat yang disunatkan, seperti dia wasiat kepada anak dia selepas pak mati esok, ada kelapangan hampa buatlah korban kepada ayah. Maka ini dikira sebagai wasiat yang sunat. Bila dia wasiat sahaja, maka nanti boleh kita buat korban atas nama si mati. Itu para ulama sebut dalam kitab-kitab, tidak sah kita buat korban kepada si mati kecuali dia telah pun berwasiat sebelum matinya. Sebelum dia mati dia wasiat dah, untuk nak buat korban. Baik. Itu juga tak boleh kita buat upah haji ataupun buat haji pada orang yang telah meninggal dunia sedangkan dia pernah melaksanakan haji dah. Kita nak buat pula upah haji bagi dia, maka ini tidak sah disebut oleh para ulama kecuali dengan wasiat seseorang tersebut. Lain dengan orang yang mati tak buat lagi haji, itu isu lain. Isu lain. Ini kita kata sebagai salah satu daripada yang dikatakan wasiat. Baik. Itu sebagai secara umum apa dia wasiat. Bahkan para anbiya alaihi wassalam pernah berwasiat kepada anak mereka, seperti Nabi Yaqub alaihi salam. Bagi wasiat kepada anak dia supaya tetap dengan agama yang telah ditinggalkan ataupun agama yang bapa mereka Nabi Yaqub beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka itu tetap duduk dalam landasan Islam seperti mana yang dinyatakan dalam buku kita ni, firman Allah, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada anak-anak dia supaya mereka tetap di dalam agama Islam. Jadi boleh pesan ke anak-anak, esok puak mati apa ingat dengan tinggal sembahyang atau ke mana pun, apa pun jangan tinggal. Ini kita boleh berikan wasiat-wasiat macam tu. Walaupun kita ni lebih menjurus kepada wasiat harta, wasiat pada harta, yang insya-Allah kita akan bincangkan nanti, sedikit demi sedikit kita akan bincang insya-Allah. Baik. Jadi wasiat ini di antaranya adalah untuk kita memberikan pemilikan harta kepada orang lain selepas kita mati. Maka inilah disebut oleh para ulama perbezaan wasiat dengan pemilikan seperti hadiah. Hadiah ni bagi masa hidup. Baik itu siapa-siapa yang mungkin ada anak yang dia nampak kalau saya mati esok anak-anak ni bergaduh, takkan ni. Yang kakak semua atas semua kakak, 3 orang kakak, 1 adik lelaki. Contohnya, kakak ni dah dulu jaga adik lelaki ni. Esok meninggal, tak lagi pak, anak lelaki dapat 2 panggu. Tak lagi kak dapat 1 panggu lah, 3 orang tu. Kan? Nanti kalau mereka je tinggal, kena beda harta 5 panggu pun. Jadi setiap seorang bagi perempuan, 2 bagi lelaki lah, 2 bahagian. Jadi pak dia nampak tak lagi kalau aku buat macam ni, mungkin akan berlakulah seperti mana banyak berlaku, hubungan keluarga dah tak baik, lalu bapa buat keputusan untuk memberikan hibah ketika hidup. Itu yang kata hibah masa hidup. Ataupun umpamanya dia anak buahnya perempuan, kalau dia tak hibah siap-siap, dia meninggal,
habis harta tu dapat ke anak dia sikit je, yang lain dapat ke orang lain pula, dapat ke pak menakan dan sebagainya. Kalau pak menakan tu bagus, tak apa lah. Bagus macam mana? Pak menakan bagi balik ke anak menakan. Ada tak yang macam tu? Dan pak menakan, lepas tu siapa lagi yang boleh dapat? Pak Tok Wan dia kan, Tok Wan kata tak maulah, bahagian saya bagi balik. Dan kalau mati seseorang, pak dia dapat, mak dia dapat, anak dia pun dapat. Tapi anak tu nak perempuan, jadi bila anak perempuan, tak apalah, harta tu tak habis, okay? Dapat ke pak dan nanti pun habis. Mak pun dapat, kemudian pak bagi habis. Apa? Pak si mati tu lah, Tok Wan kepada anak si mati tu. Jadi Tok Wan ni bagus. Tok Wan ni dipanggil di mahkamah, lalu dia pun dengan rela hati menyerahkan semula dia punya bahagian tu kepada cucu dia. Contoh itu sebagai contoh lah. Ini yang dikatakan sebagai hibah. Baik. Hibah ni bermaksud pemberian yang tidak ada imbalan, pemberian yang tidak ada ulangan. Itu maksudnya, itu namanya hibah. Gitu. Baik. Jadi untuk nak mengatasi situasi demikian, maka kalau kita tengok dalam bab hibah, sunat bapa jika memberi hadiah hibah kepada anak-anaknya, hendaklah dia memberikan dengan sama rata, lelaki maupun perempuan. Dia kena bagi sama. Itu pemberian masa hidup. Lepas tu kalaulah contohnya ada contohnya pak ni bagi dia tanah masa hidup. Kalau dia tu abang, adik baru lahir, adik tak ada nak bagi lagi, tuan kena kacau lah pak ataupun macam mana kan. Ni pak, adik ada ni, tapi macam mana panggu adik, hadiah tak ada lagi ni, kami dah ada ni. Kalau boleh buat cara lain macam mana kan, pak tu ambil balik. Sebab pak boleh ambil balik, pak tak buruk siku. Hibah yang dibeli oleh bapa boleh ditarik balik, dia boleh ambil balik. Dia bagi ke anak dia kereta, lepas tu dia ambil balik. Dia bagi rumah, dia ambil balik, tak buruk siku. Bahasa kita lah, bahasa kita. Bahasa kita kata tak buruk siku. Bahasa syarak kata tak haram dan boleh. Bapa tu bila apa yang diserahkan kepada anak, dia boleh ambil balik apa pemberian-pemberian yang diberikan kepada anak. Kalau kawan bagi, kawan tak ambil balik. Kawan kita bagi kita RM10, aku nak beli duit aku, tak boleh, dah dia aku. Kita nak bagi itu tu pulanglah. Tapi maksudnya bapa tu boleh ambil secara paksa, walaupun harta tu telah diberikan kepada anak-anak. Mungkin dia dah bagi anak pertama, anak kedua, semua dapat 3 galung lah. Semua dapat ni lah. Lepas tu dapat pula anak ni, macam mana nak buat macam mana? Ambil balik, buat lain. Sebagai contoh, ini kalau tuan-tuan nak bagi masa hidup, dia bagi hibah. Sunat kita bagi semua anak tu sama rata. Itu dalam kita, nanti kita bagi, kalau ada nanti kita bincang bab hibah, insya-Allah. Hibah ni tuan-tuan, hibah yang diberi selepas kematian itu namanya wasiat. Itu namanya wasiat. Dia kata kalau aku nak bagi kepada dia selepas aku mati, ini namanya adalah wasiat, bukan hibah. Saya pun tak tahu ada program yang dibuat oleh setengah takaful dengan hibah. Hibah apa? Syarat. Hibah bersyarat. Lepas mati baru dapat. Macam mana? Ini kena tanya balik. Apa prosedur yang mereka buat? Apa taklif fikih? Setiap satu tu kena ada dia panggil istilahnya taklif fikih. Dia masuk dalam bab apa fiqh. Saya tengah, contohlah ni saya tengah buat, nak menyiapkan akad yang digunakan oleh masyarakat kita di dalam ibadat korban. Ada akad wakalah bil ujrah, ada ijarah bil zimmah, ada ijaratul ain, ada ji'alah ataupun ju'alah.
nak guna yang mana yang masjid nak buat. Kalau ada mana-mana agensi, mana siapa-siapa yang nak buat, ataupun ada pihak-pihak yang beri perkhidmatan, contohnya yang kita tengok ramai dah ni buat bagi perkhidmatan, buat korban di luar negeri. Tuan-tuan akad dengan mereka tu dengan akad apa? Kerana setiap akad tu ada aplikasi dia. Kalau begini, begini hukumnya, ini apa yang boleh, apa yang tak boleh. Itu perkara-perkara itu perlu saya ingat diwar-warkan semula supaya masyarakat kita tahu dan maklum. Kalau digunakan dengan wakil, apa perkara-perkara yang perlu dilakukan. Kalau ijarah bizimah, apa dia? Itu nanti ni bawa wasiat buat ijarah. Banyak amalan yang perlu kita ketengokkan untuk kita nak menyelesaikan masalah-masalah muamalah rumah ni. Baru ni yang saya katakan heboh ni, pernah datang ke Jabatan Mufti nak jual dah heboh bersyarat ni. Saya tanya dia, dia kata bila kita heboh tu, dia kata ada dalam tabungan kita tu, kita boleh ambil dalam berapa atau boleh ambil. Dia kata macam mana heboh boleh ambil ni? Apa heboh kat siapa? Tak boleh ambil itu pula. Kalau lah boleh ambil, isu macam mana nak kena pusaka ke tak? Saya tanya begitu. Kami tak tahu, Ustaz. Kami kerja yang abang kami jual, kami tak tahu. Saya kata, apa dia kena tahu? Macam mana? Yang apa jual ini apa? Saya pernah tanya seorang kira pengamal takaful ataupun ni nak jual hibah ni. Saya kata hibah ni apa? Tak, hibah ni nama je Ustaz sebenarnya. Macam yang takaful biasa. Macam insurans. Macam takaful biasa. Saya tanya dia pada pula, saya tak tahu yang mana satu. Itu sebelum kita nak letakkan satu hukum, kita kena tahu yang disebut sebagai tasawur. Kita kena tahu isu itu, permasalahan isu itu dengan lengkap, baru kita nak boleh buat hukum tu. Kalau tak ada tasawur yang lengkap, tak boleh kita buat hukum sesuatu. Nah, itu prasyarat. Dia kena tasawur, lepas tu takif, baru namanya takif. Itu nama apa kata prosedur yang perlu untuk kita nak mengeluar satu-satu hukum, barulah berkeluar hukum. Lepas berkeluar hukum, dapat hukum, barulah kita nyatakan hukum itu. Itu ada 4, kurang-kurangnya ada 4 tahap pengeluaran hukum-hukum yang tidak pernah ada sebelum ni. Yang hukum yang tidak ada sebelum ni, isu tu baru ada lah ni, perlukan satu hukum baru. Itulah yang dikatakan fatwa. Fatwa ni dia tak sebut fatwa sembahyang jemaah wajib, itu bukan fatwa. Fatwa bukan itu. Fatwa adalah apa permasalahan baru yang belum ada hukum, lalu perlu dikeluarkan hukumnya. Maka ketika itu perlu kita tahu situasi permasalahan itu secara sempurna, lengkap, baru kita boleh buat hukum. Kalau tidak, tanda kini bila tak lengkap, salah nanti kita buat penilaian, lalu hukumnya nanti akan juga salah dia macam tu. Jadi heboh bapak boleh ambil anak dia. Kalau tok dengan cucu, suami isteri boleh? Tak boleh. Tak boleh. Bapak dengan anak boleh. Bapak dengan anak. Tok cucu tak boleh. Cucu tak boleh. Suami isteri tak boleh. Suami isteri pun tak boleh. Baik. Jadi di sini sebut perbezaan antara wasiat dan cara pemilikan yang lain, di mana wasiat adalah pemilikan harta yang boleh didapat selepas kematian pewasiat, sementara milik yang lain seperti hadiah dimiliki ketika hidup. Itulah. Cuma wang kita ni ada buat, saya ada hadiah dah tanah ni, saya dah hibah dah. Tapi puak minta lah selagi puak hidup ni, puak nak makan lah dulu hasil daripada rumah sewa ni, contohnya macam tu kan. Tukar nama pada anak, tapi bapa tu masih lagi ambil dia punya tu. Itu persetujuan kita lah dengan anak.
Itu tak kisah, itu tak apa. Tapi nak abang, pemberian sebelum mati biasanya kita akan guna hibah lah. Kalau kita pergi jabat tanah, dia panggil apa? Hibah kasih sayang. Hibah kasih sayang kan? Gitu. Hibah kasih sayang pun kena juga fee dia, tapi tak banyak lah fee dia kan. Kena tukar Stamp. kena bayar Jabatan Hasil Dalam Negeri, tapi tak banyak. Tak banyak. Baik. InsyaAllah. Itu perbezaan di antara wasiat, pemilikan secara wasiat dan pemilikan dengan selain wasiat. Contohnya jual beli, itu masa hidup. Masa hidup. Hibah juga masa hidup. Yang kita heran hibah selepas mati ni, itu yang ada hak takaful ni jual ni. Tuan hari ini kalau takaful dan kita tak disebut nak bagi insurans. Insurans tu adalah nama bagi yang bukan Islamik lah. Yang bukan Islamik nama insurans. Yang Islamik dia tak bagi insurans lah ni. Walaupun dulu kita bagi insurans takaful. Lah ni nama yang diberi tidak lagi sebagai insurans, tapi dipanggil sebagai takaful. Begitu juga tuan-tuan kalau berhutang, kalau beli menggunakan Islamik, dia tak panggil berhutang, dia panggil pembiayaan. Dia panggil pembiayaan. Menggunakan sistem tawarruk. Walaupun sistem tawarruk ni ada sebahagian pandangan ulama-ulama kemudian ni tidak bersetuju dengan tawarruk. Dia panggil tawarruk munazzam. Apa dia tawarruk munazzam, tuan-tuan? Nanti ya, bila ada masa tuan. Okey. Hari ini tuan-tuan bila pergi bank nak buat pembiayaan, nak beli rumah, nak beli kereta, tuan-tuan tidak dikira sebagai berhutang. Tidak berhutang. Bukan berhutang apa tu kereta, tapi tuan-tuan dikira dapat pembiayaan, dan pembiayaan tu kemudian dikira hutang. Dikira hutang juga lah, dikira hutang, tak apa. Kemudian kereta tuan-tuan hari ini dianggap sebagai cagaran hutang tuan-tuan dengan bank. Ini tak sama dengan situasi dulu. Dulu akad yang digunakan bai' bisamanin ajil. Dulu bai' bisamanin ajil, iaitu beli dengan bayarannya bertangguh. Bila tuan-tuan tak bayar 4 bulan, 5 bulan, kalau ikut akad tersebut, bank tak boleh tarik kereta tuan-tuan. Tak boleh. Sebab tuan-tuan dah beli kereta tu. Kereta tu tuan-tuan dah beli. Itu kalau akad yang dibuat sebagai bai' bisamanin ajil ataupun bai' taqsid dipanggil. Tapi hari ini tidak begitu. Tuan-tuan dikira berhutang dengan pihak bank. Kemudian tetapi bukan cara dengan berhutang tu, ada cara yang disebut sebagai tawarruk. Okay? Cuma kita ketikaikan isu ni, tapi pihak bank negara, pihak bank yang menggunakan tawarruk mengatakan ini sahaja jalan elah yang boleh kita lakukan sekarang. Yang kurang dia punya, yang tidak adalah kurang lah kalau kita kata melanggar apa ni kata isu-isu syarak. Banyak cerita lah kalau tuan-tuan. Masalah yang saya sebut tawarruk munazzam ni, masalahnya apabila tuan-tuan nak pembiayaan, tuan-tuan pergi bank. Tuan-tuan pergi bank, dan tuan-tuan dikira membeli satu barangan. Komoditi dia panggil tadi. Tuan-tuan kena beli komoditi. Tuan-tuan kena beli kelapa sawit lah, apalah, legal gitu lah. Walaupun itu real, tetapi masalah yang berlaku, komoditi itulah kalau dah transaksi itu, contohnya hari itu 20 orang,
ataupun 100 orang, guna yang tu saja sampai 100 orang. Jadi ini macam masalah juga lah. Masalah. Jadi lepas tu tak apalah, ini namanya cara tawaruk. Lepas tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan keluar pemikiran Islam, tuan-tuan kena sign banyak. Sebab satu beli, lepas tu wakil jual barang tu kepada pihak ketiga, dapat duit. Lepas tuan-tuan dah dapat duit, tuan-tuan berhutang, ambil ke bank 100,000 untuk beli barang. Tuan-tuan, barang tu kemudian tuan-tuan cakapkan, bagi kepada bank, suruh jual. Bank akan jual, dan tuan-tuan akan dapatlah duit yang bank akan bagilah kepada tuan-tuan. Dikira macam. Sebab tu di sana tuan-tuan kena sign banyak tempat, banyak dokumen, banyak kontrak. Kalau dia kira sign satu ya, walaupun dia kata Islamic loan ataupun Islamic pembiayaan Islamik, itu tidak dikira sebagai sah di sudut pembiayaan Islamik yang digunakan pakai hari ini lah. Walaupun di sana ada perbezaan, ada yang setuju, ada yang tak setuju dengan tawaruk tersebut. Okay? Sama juga kredit. Kredit yang tuan-tuan ambil Islami itu diguna bai'ul ainah. Guna bai'ul ainah tu ada satu tanah. Tanah tu lah berpuluh-ribu orang pun ambil pakai satu kad tu, dengan bank ni pakai yang tu satu. Jadi itu di mana benda yang sama dibuat ulangan untuk dapatkan duit untuk ni. Tapi tak apalah, tuan-tuan pakailah kad kredit Islam itu, tak apalah. Banyak perbincangan isu tu kalau kita nak detailkan, itu dipanggil hari ini isu-isu yang berlambak tentang muamalat kewangan ni, yang perlu kepada penelitian, kajian, dalam berubah ikut kepada kesesuaian. Kalau di Malaysia ni dibagi mazhab sebagai kiblat tawaruk Malaysia ni. Sistem yang digunakan di Malaysia adalah sistem tawaruk. Tawaruk ni maknanya tuan-tuan dapat komoditi tu, tuan-tuan jual untuk dapatkan duit. Tawaruk tu transaksi untuk mendapatkan duit. Tawaruk, warak tu asalnya duit bahasa Arab. Jadi tawaruk tu maknanya transaksi dan dapatkan duit. Kami tak tahu sebab kira kami sign Islamik ada ni sudah. Aku akan nak habaq kata transaksi ni macam-macam dah ni ada, kan? Tapi tak apalah, kita nak cerita sekarang ni perbezaan apa dia wasiat dan yang lain. Pemilikan yang kita dapat selepas mati itu namanya wasiat, dan satu lagi pemilikan selepas mati namanya adalah pusaka. Pusaka tu nanti kita akan bincang sebab dia ada kaitan dengan wasiat. Sebab tu kita mulakan pengajian kita ni dengan wasiat itu. Baik. Wasiat ini adalah disyariatkan ketika awal Islam. Wasiat ini berdasarkan Quran, hadis dan amalan para sahabat, juga ijma' para ulama. Iaitu seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat ini menjelaskan tentang difardukan ke atas kamu apabila kamu apabila seorang kamu hampir mati, jika dia meninggalkan harta, in taraka khairan. Khairan ni dalam bahasa Arab di sini dengan makna harta. Begitu juga tentang tengok dalam Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan." Khairan di situ siapa yang melakukan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Khairan di situ maksudnya harta. Walaupun khairan tu, khair tu maksudnya kebaikan, tapi tafsiran di situ maksudkan adalah harta. Seperti di sini lah kata in taraka khairan.
jika dia meninggalkan harta dan difardukan ke atasnya berwasiat bagi kedua ibu bapa dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik sebagai satu kewajiban kata orang-orang yang bertakwa. Ayat ini kemudian dibatalkan hukumnya walaupun ayat ini masih ada dalam Quran. Ayat ini ada, kita buka dalam surah Baqarah 180, ayat ini masih ada, tetapi ayat ini telah pun dibatalkan hukumnya. Ini kena mengaji, dia panggil nasakh mansukh. Nasikh mansukh. Baik. Lepas tu, siapa yang nak masuk dalam bidang hukum hakam ni, dia kena tahu mana ayat nasikh, yang mana mansukh. Yang mana dibatalkan hukumnya. Ini telah dibatalkan hukumnya. Dan banyak lagi ada hadis yang telah dibatalkan hukum. Seperti hadis tidak boleh menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari. Itu adalah awal Islam. Nabi SAW tak benarkan disimpan daging korban. Hadis itu telah dibatalkan hukumnya. Dan banyaklah kalau kita tengok dalam Quran ayat-ayat yang dibatalkan hukum. Seperti ayat kiblat yang asalnya di Baitul Maqdis. Wa walli wajhaka syatrul masjidil haram. Ayat itu turun dibatalkan hukum menghadap ke Baitul Maqdis. Sebelum itu seperti mana yang berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Baik. Ayat ni tentang dinyatakan berwasiat kepada dua ibu bapa, sedangkan kedua ibu bapa itu adalah pewaris harta. Nanti ada hadis yang disebut la wasiyata liwarithin, jangan diwasiatkan harta kepada waris. Bapa, kedua ibu bapa ni dia pewaris. Pewaris harta ni tuan-tuan, kalau seorang mati, tuan-tuan, yang pasti dapat harta mak, pak, anak dan isteri atau suami. Itu pasti dapat, kecuali isteri bunuh suami. Itu hukum lain. Man ista'jala syai'an, dia siapa yang cepat nak dapat sesuatu, uqiba bihirmani, dia akan nanti akan dihalang daripada mendapat apa yang dia nak. Dia segera nak bunuh pak. Orang yang bunuh pak dia tak dapat harta. Sebab itu kita akan belajar dalam bahasa itu mawani al-irth. Apa-apa yang boleh menghalang orang tu dapat harta pusaka, dia antaranya membunuh. Orang tu bunuh pak dia tak akan dapat raya harta. Isteri bunuh suami, dia tak akan dapat harta suami. Suami bunuh isteri, suami tak layak dapat harta isteri. Gitu lah. Okay? Baik. Anak bunuh pak tak dapat. Sekalipun anak itu sebagai hakim. Hakim kata bapa aku ini dihukum bunuh. Kena hukum bunuh tu sebab hakim tu anak dia juga tak layak untuk dapat harta. Dia kata itu. So ada pak punya isu, ada kes anak jadi hakim. Yang ni ada kalau pak dia tu dihukumkan dengan dapat harta ke, dilepaskan daripada apa-apakah, hukum yang begitu tidak diterima dalam agama kita. Dia panggil ada apa, public interest lah kot kita kan. Tapi kalau pak, dia kata pak ni bersalah dan kena bayar 10,000, yang tu sah. Itu sah. Sebab yang tu bukan untuk manfaat pak dia, bahkan kena hukum sesuatu atas dia, kena bayar lah, kena apa. Kalau dihukum bunuh sah hukum tersebut, tapi anak itu tidak berhak untuk mendapat harta pusaka. Baik, nanti kita lihat. Seterusnya ayat yang kedua dalam
Surah An-Nisa ayat 11, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Ayat ini menjelaskan tentang pembahagian harta pusaka. Tidak boleh dibuat mereka setelah selesai urusan-urusan sebelum itu. Kena faham. Bukanlah pok dia mati itu harta pusaka terus. Tak. Yang pertama kena gunakan untuk urusan si mati. Itu yang pertama. Yang kedua, hutang yang berkaitan dengan harta. Ada hutang yang ada kaitan dengan harta. Apa hutang harta? Oh, harta tu kena zakat. Tak bayar lagi tahun ni, kena bayar tu. Jatuh. Itu bagi hak-hak yang berkaitan harta. Tanggungjawab harta. Baik. Kemudian barulah dibayarkan hutang itu. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Baik, kena bayar hutang dulu. Sama ada hutang dengan Allah. Hutang Allah apa? Oh, dia wajib haji tak pergi. Itu hutang dengan Allah. Jadi, hutang dengan Allah kena bayar. Baik. Fidyah mati, ada puasa tak ni. Kena buat fidyah lah. Lah orang tak buat nak fidyah mati. Dulu orang mati kena buat fidyah. Sebelum orang masuk kubur buat fidyah. Lah ni orang tak buat nak fidyah. Apa main-main tolak pi tolak main apa kata main. Ya. Syekh Attar ada satu kitab berkenaan dengan fidyah. Dia ajak kita macam mana. Wang dulu guna emas mengikut pandangan mazhab Abu Hanifah. Kemat. Dan cari 10 wang. Kenapa 10 wang? Kerana nanti nak bayar pokok ada kafaratul kifarat supah. Jadi tu yang pakai 10 wang tu. Kalau tak pakai yang tu tak apa lah. Ya. Malam bayar zakat main di pejabat. So Syahduan dengan Zainuddin kawan main nak buat sistem baru berkenaan dengan fidyah di pusat zakat. Pada pusat zakat dah ni masih kalau kita buka mereka punya fidyah masih harga RM1.75. Padahal fidyah ni apa? Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Fidyah itu adalah berdasarkan hadis dan satu mud. Satu mud ni maksudnya satu cupak. Satu cupak. Kata Imam Nawawi, satu cupak daripada jenis zakat fitrah yang dibayar. Daripada zakat fitrah makanan yang menjadi makanan negeri tersebut. Qutul balad. Okay. Jadi mereka tengah buat untuk bangunkan sistem tu. InsyaAllah selepas selesai sistem tu nanti akan ada lah apa nak bayar fidyah. Puasa sehari RM2.54. Artinya RM1.75. RM1.75 ni zaman zakat RM2. Zaman zakat RM7 tu lah. Tahun lepas kita ada lagi zakat RM7 sebab kita anggap masih ada lagi beras-beras yang hak RM26 10 kilo Pancong. beras tu lah. Dia kata 5% hancur, tapi kalau beli 15% hancur. Murah yang berapa 5%. Jadi dah ni semua harga boleh katakan, semua kita kata harga dah ni RM10. Dan RM10 sebagai zakat, jadi 1/4 daripada RM10 RM2.50. Okay. Dan selain itu juga pihak zakat akan juga memberikan pilihan kepada tuan-tuan kalau nak bayar lebih RM15 punya RM25 tu lah. Tapi kalau nak bayar RM2.50 pun dah mencukupi. Itu fidyah. Kan? Itu fidyah. Baru dia ada keluar, ada masuk soalan di pejabat. Wanita ni dia masa berapa tahun dah tahu? 30 tahun ke apa?
dia tinggal puasa mai haid, puasa kadang qada kadang tak qada. Benin kita nak jawab. Nak kira hak dia tu, nak kira dia, nak kena bayar tu berapa. Okay. Lepas tu pula kena berganda pula. Berganda ke tak berganda tu semua tu apalah. Baik. Jadi itu hutang seseorang si mati itu. Kan? Hutang. Lepas tu dah habis selesai hutang, barulah ditunaikan wasiat. Ditunaikan wasiat. Itu yang min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Ada hutang, bayar hutang, ada wasiat, tunaikan wasiat. Dah habis selesai dah wasiat, tidak berlebih 1/3 baki yang tadi ni, atau dia ada 1 juta, bayar hutang apa semua, ada dah bayar hutang semua selesai 300,000. Ada lagi 700,000. 700,000 tu lah baru dah dikira sebagai harta pusaka. Baru dah dikatakan sebagai yang kita nak jadikan sebagai pusaka. Ni orang kita ni mati-mati pegang pusaka terus. Mana pusaka terus? Selesaikan dulu hutang pok tu. Selesaikan dulu kalau dia wasiat apa-apa. Itu. InsyaAllah. Baik, kemudian kemudian ayat yang seterusnya berkenaan dengan wasiat, di mana diminta untuk kita buat wasiat ni ada saksi. Kerana tuan-tuan, apa-apa yang berkaitan dengan harta cukup dah dengan 2 orang saksi. Apa-apa muamalat apakah yang berkaitan dengan harta cukup dengan 2 saksi. Itulah. Itu yang dia kata, syahadatu bainikum idza hadara ahadakum maut hina al-wasi isnani dawa adlin minkum. Okay? Dia tengok dah dalam saksi ni. Kalau hilal Ramadan, seorang saksi pun cukup dah. Gitu pula. Okay? Baik. Kalau isu-isu yang berkaitan dengan wanita, dia kena pakai syahadatul nisa, perempuan pula jadi saksi. Contohnya nak bagi pasti wanita ni habis dah iddah, siapa tahu? Dengan iddah dia pula dengan habis haid. Yang jadi saksinya perempuan. Siapa nak pergi belik-belik tengok haid habis ada ke tak habis? Itu bagi syahadatul nisa. Saya pernah buat satu kajian ketika saya belajar dulu, saya bincang tentang penyaksian kes-kes yang khusus wanita sahaja yang jadi penyaksian. Ada satu buat satu kajian. Itu juga kalau boleh kita terjemah apa-apa. Baik. Jadi setakat itu dulu kita bincang malam ni berkenaan dengan hadis-hadis tentang ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan wasiat. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan bincang pula berkenaan dengan hadis-hadis yang membincangkan tentang wasiat, dan insyaAllah barulah kita akan cerita pula hikmah kenapa disyariatkan wasiat. Saya akan cuba bincang juga di setengah-setengah negara tentang mewajibkan wasiat. Mewajibkan wasiat dalam isu-isu tertentu yang disebut sebagai wasiat wajibah. Wasiat yang wajib dilaksanakan, perlu dilaksanakan berdasarkan kanun ataupun undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan mereka lah. Di antaranya Mesir yang mewajibkan wasiat. Wasiat ni isu dia macam mana? Isunya kalau patah titi. Betul faham kan patah titi? Anak mati, betul. Lepas tu ada 5 beradik, pak dia hidup lagi, anak dia ni mati dah seorang. Dia anak ni ada 2 pula atau 3 anak. Kalau kira lagi, kalau anak ni ada lelaki perempuan, cucu ni tak akan dapat langsung harta ni daripada ni. Jadi ada setengah-setengah negara mewajibkan wasiat. Dia panggil wasiat wajib yang telah ditetapkan oleh pemerintah
dan wasiat itu tidak melebihi kadar perolehan pendapatan kawan ni yang anak yang mati ni. Tak boleh lebih daripada itu. Dan tak boleh lebih daripada 1/3 harta peninggalan. So ada dua syarat yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan wasiat yang wajib. Apabila patah titi, berlaku patah titi, kita ditekan ada. Kami dulu masa 50 tahun yang dulu yang saya dulu ada isu-isu yang begitu. Dia tanya macam mana. Itu kita di Malaysia tidak ada wasiat wajibah. Terpaksa tak dapat dah harta. Tak dapat dah kawan lain. Pokok menakan semua dapat. Yang dia ni nak menakan pok mereka mati. Tok Wan ni ada lagi. Tok Wan mati, harta tu tak dapat nak cucu ni sebab patah orang kata patah titin. Dorong tu dia dapat. Dorong nak dapat harta kalau pok mereka ada. Pok mereka tak ada. Jadi cucu ni tak dapat. Okay? Kalau di Malaysia ni saya ingat wasiat wajibah ni hanya kuasa di Negeri Sembilan. Hanya ada Negeri Sembilan fatwa yang ada. Tapi itu sebenarnya fatwa, tak tahulah dia jadi undang-undang diwartakan ke tidak. Kalau diwarta boleh undang-undang. Kalau tak diwarta hanya tak jadi undang-undang, jadi tak boleh nak dikuat kuasa. Tapi di setengah-setengah negara Arab tentang seperti Mesir, ini telah dikuat kuasakan bagi menghindar perbalahan. Dan menghindar daripada mereka ni pun kalau ikut nanti pokok menakan mereka ni mati dapat ke cucu. Jadi ini pun cucu nak kesian lah, cucu ni tak dapat langsung sebab pok mereka mati awal. Gitu. Tapi itu belum dikuat kuasa di Malaysia lagi. Tak ada wasiat. Tak ada wasiat. Tak ada wasiat lah. Dia pun tak ada wasiat pada cucu dia. Kalau aku mati, wasiat kepada cucu-cucu yang dah anak dia mati. Patutnya bila anak mati, pok tu kena wasiat dah. Ni, harta aku ni nanti ni, yang ni bagikan cucu tu. Bagi cucu. Jangan pok dia tu mati. Sebab dia memang tak dapat harta lagi. Tak dapat. Sebab pok menakan dia tu ada. Pok menakan ada. Habis, harta sampai dekat tu, cucu tak dapat dah. Dia blok. Dia blok itu. Dia tersumbat itu. Habis dah. Kena bawa bypass pun lepas. Bypass dia apa? Wasiat. Wasiat. Itu lah. Jadi kalau tentang ada berlaku siapa-siapa di beradik yang macam tu, buat mereka dah mati, tok wan mereka ada lagi, tok mak ayah mereka ada lagi, so ayah dia tu wasiat kepada cucu. Ataupun hibah bagi masa hidup. Hidup lebih hibah. Ni aku hibah ke cucu aku yang tu. Macam yang berlaku kepada kami lah. Kami saya di beradik, abang saya seorang meninggal. Abang saya meninggal, abang kedua saya meninggal. Jadi saya sembang-sembang dengan ayah. Kami dah buat hibah siap-siap. Dan kami juga telah menghibah ayah saya kata ke ayah saya, tanah hak mereka duduk apa semua tu yang abang saya dah duduk di tanah ayah tu bagi kat anak negara kami lah. Ayah hibah dah kat mereka. Jadi kita dah buat hibah dan tukar nama dah pun. Tukar nama siap-siap. Takut, mereka pun takut. Mereka dulu selagi mana nak tahu pok saya meninggal, harta tu dapat kat kami. Sedangkan mereka duduk situ. Kalau kami suruh mereka keluar pun, mereka kena keluar lah. Sebab harta kan kita dapat kami. Abang saya dah tak nak. Tapi kerana nak menghindar daripada perbalahan, nak menghindar daripada hubungan itu tak baik, kita minta ayah kita hibah. Jadi berlaku dah hibah itu, dah tukar nama dah pun, alhamdulillah. Tak, insyaAllah tak berlaku apa-apa tu. Bini abang saya pun kami pergi kahwin, mencari wang pergi nikah ni. Beritahu tu, kita yang pergi cari bagi nikah. Buat ipak kita tu, abang kita meninggal, tu cari lelaki kat dia, so dia nikah dengan lelaki tu. Tu dia. Dalam kita ada satu perbincangan namanya infak. Apa dia infak? Isu infak ni? Infak ni
wajib kepada anak sama ada lelaki atau perempuan mengahwikan bapa mereka yang kematian isteri. Itu dia. Macam mak apa? Seperti mak mereka kena pergi cari bini baru ke pak. Tuan-tuan, kalau pak tu memang perlu. Ni pak tu nak nikah, rosalah gatai patut hidup penuh. Keling apa? Keling dengan pak dah nikah. Pak nak nikah ni bahkan disebut dalam kitab bukan menjadi kewajipan anak lelaki, anak perempuan pun. Itu isu. Lepas tu pak tu dah tak kerja. Siapa nak bagi makan? Hampa nak bagi makan. Memang gitu dalam syarak. Anak-anak ni nak bagi makan pak dan ni mak tiri hak tu. Mak tiri tu pun hampa kena bagi makan. Istilah kita bagi makan kan. Nafkah. Nafkah seharian tu hampa dengan bini baru ni hampa anak-anak menjadi tanggungjawab. Ni berapa ramai orang kita tak tahu ni infak dalam ni. InsyaAllah nanti bila sampai ada isu tu kita cerita insyaAllah. Baik, panjang tu 3-5 minit 9 kurang. Pada itu insyaAllah nanti kita bincang lagi isu-isu seterusnya dengan hadis itu. Mungkin ada kaitan-kaitan yang kita boleh kaitkan dengan hadis yang insyaAllah kita akan cuba bincangkan pada kuliah insyaAllah. Baik, alhamdulillah boleh juga mengajar ini. Lama ada menteri mampu bola mas rumah saya bak isi rabu pertama aja ada tak betul memang tak ada berubah nombor. Alhamdulillah. Dan sebab ikutnya minggu ni ada kan dan minta apa butak untuk saya kosongkan apa butak untuk main ini. Butak tukar pada hari Ahad minggu terakhir. Hari Jumaat saya nak bagi dekat Jibang 4 dan saya potong dari Perdang. Tak tahu mereka tak jadi lah, tak boleh. Tak boleh. Mereka nak berjaya sikit kan apa pula. Aduh, tak apalah. Jadi saya tadi tinggal 1-0 malam Jumaat minggu yang kedua. Itu lagi kosong. Saya run full, tak ada. Sini ada kuliah kot. Dari Yasin. Dah. Alhamdulillah. Elok baca dengan tak baca nanti support mati ke apa kan. Iqra Yasin alam maut aku tak erti nama Yasin. So, tak boleh juga. Kalau tak ada kenaan dengan baca Yasin ni kena buat juga. InsyaAllah. Baik. Pada dulu untuk kalau malam ni insyaAllah ada kelepakan insyaAllah bulan depan juga insyaAllah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ayam.